Amerika Syarikat menafikan sebarang penglibatan dalam keputusan Norway dan Kongsberg Defence Aerospace membatalkan penghantaran sistem peluru berpandu Naval Strike Missile kepada Malaysia. Kuasa Usaha Kedutaan Amerika Syarikat, David H. Gamble Jr. menegaskan Washington tidak mempengaruhi keputusan tersebut, malah menyokong usaha Malaysia memperkukuh keupayaan pertahanan maritim. Beliau menjelaskan, Amerika Syarikat turut memudahkan integrasi komponen panduan NSM pada 2024 bagi memastikan sistem itu dapat dihantar kepada Malaysia. Sebagai contoh, Amerika Syarikat telah memudahkan integrasi komponen panduan yang diperlukan untuk NSM kepada Kongsberg pada tahun 2024 bagi memastikan sistem itu dapat dihantar kepada Malaysia, katanya dalam satu kenyataan 21 Mei 2026. Amerika Syarikat kekal komited terhadap hubungan keselamatan Malaysia melalui Memorandum Persefahaman Pertahanan, 14 latihan bersama serta bantuan keselamatan maritim. Our commitment